Semalam punyalah sejuk aircon kereta ni. Hari ni berlecak ketik aku. Tiba-tiba je panas. Blower ni dah buka nombor 4. Pakat suhu ni pun dah buka paling maksimum. Tak sejuk juga. Kena situasi macam ini, jangan kalang kabut. Relax dulu. Ni mesti ada yang bocor, mesti ada yang rosak. Tapi kalau kena time jalan jam, memang menguji man. Kau menguji lah man. Kenal pasti dulu masalah dia. Aku bagi tips ni Waktu hujan ataupun waktu sejuk, aircon tu sejuk. Tapi bila waktu matahari panas, aircon tu jadi panas. Semua tu berpunca daripada kondenser ni yang bermasalah. Berkemungkinan besar dia sumbat ataupun kipas kau yang kurang kuat. Nombor 2 ni, waktu jalan dia sejuk, time parking pula tak sejuk. Itu masalah datang daripada kompresor. Kemungkinan besar kompresor kau tu dah loose compress. Nombor 3 ni, kau dah top up gas, seminggu je sejuk, lepas tu dia tak sejuk balik. Kemungkinan besar ada part-part yang bocor dekat sistem aircon kereta korang. Nombor 4 ni, kau tak payah fikir apa-apa. Kau datang je One Hut Garage BBKP ni, bagi kita orang settle. Detail workshop semua ada dekat Bayong. Bayong share sekali video ni. Nak sambung layan jalan jam ni.